Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke SM Collector. Hari ini saya ada urusan kerja sedikit, lalu saya pun singgahlah di salah satu shopping kompleks yang ada di area Ipoh, iaitu Aeon Kinta. Dari situ saya pun pergilah melihat section toys yang ada di dalam shopping kompleks Aeon ini. Wow, masuk-masuk dah nampak kelibat action figure Transformers 1, iaitu movie terbaru Transformers. Kita nampak Optimus Prime, Bumblebee, Megatron. Megatron dia besar. Bukan itu saja, di sini juga ada pelbagai jenis diorama Mario. Ada karakter seperti Princess Peach, Luigi, Mario, dan tak ketinggalan di sini juga ada Pokemon, guys. Keluaran terbaru dari siri Pokemon iaitu Scarlet dan Violet. Macam saya hanya kenal beberapa jenis old school Pokemon macam Lucario, Pikachu, dan di sini pun ada Sofubi Ultraman dan juga Kamen Rider. Antaranya ada Kamen Rider Geats dan juga Drive. Geats adalah antara siri terbaru Kamen Rider. Tak sahlah kalau dekat Aeon tak ada mobile figurine Gundam. Figurine ni kita kena assemble sendiri untuk mendapatkan bentuk yang kita nak. Kebanyakan figurine Gundam yang ada di sini semuanya jenis-jenis super deform, iaitu SD. Bukan setakat Gundam sahaja yang ada di sini. Model kit Ultraman Titus pun ada. Ultraman Titus adalah siri daripada Ultraman Taiga, di mana mereka ada 3 form yang berlainan. Dan apa yang saya terkejut, di sini mereka pun ada model kit Uzumaki Naruto versi teenager. Wow. Dan ada satu model kit yang menangkap mata saya, iaitu one of my favorite model kit, iaitu Sazabi. Ia adalah seorang villain daripada siri Gundam Origin yang lama. So alang-alang saya dah sampai, saya pun beli satu kad old school dari Monster Galaxy Card, iaitu dari pack Satria 2/9. Gambar depan Boboiboy dan Ochobot. Seperti biasa tagline, kumpul, main dan gabung. So mari kita buka kad ni dan tengok apa yang ada di dalam. Seperti biasa kad lama ni akan menunjukkan cara-cara bermain dekat sampul pembungkusan dia. Alright, so kita akan ambil kad yang di depan dan letakkan di belakang. So tanpa berlengah lagi, kad pertama kita untuk siri Satria ini adalah kad Panglima Yanari, HP 260, Attack 220. Tapi kad ini tiada efek. Kad seterusnya adalah kad Robot Bara, HP 140, Attack pula 120. Efek HP tolak 40 pada kad lawan selepas kad ini diletakkan di zon aktif. Not bad, not bad. Kad seterusnya adalah Boboiboy Solar, HP 220, Attack 180. Efeknya pula adalah Attack tambah 60 jika kad sebelum ini adalah Boboiboy Angin. Kad seterusnya Boboiboy Cahaya, HP 200, Attack 160. Efek kad ini adalah kad ini boleh ditukarkan dengan kad Boboiboy Solar jika kad Boboiboy Solar ada dalam tangan. Seterusnya Fang dan Gajah Bayang, HP 260, Attack 200. Efeknya pula Attack tambah 40 jika pernah menggunakan kad Binatang Bayang. Dan terakhir sekali kad Boboiboy dan Ochobot, HP 300, Attack pula 180. Efeknya ada 2. Kad ini boleh ditukar dengan mana-mana kad Boboiboy di dalam tangan ataupun pindahkan satu kad dari deck kalah ke tangan. So seperti biasa kita kena simpan kad ni dalam sleeve sebab macam saya cakap tadi, kad ini adalah kad jenis lama yang tak boleh dimainkan lagi di dalam deck Monster Galaxy Card. Ianya hanyalah sebagai koleksi sahaja. So ini adalah antara kad-kad yang telah kita dapat tadi. Sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.